biar mata korang tu buka besar-besar. Yang ini boleh bersih tau dengan sabun badan karat ni. Spray-spray, terus meja nampak macam baru. Kau jangan risau tau. Meja batu macam ini memang sesuai guna sabun karat ni. Ingat nak pakai sabun karat ni kenapa? Kena pakai sarung tangan. Lepas tu bancuh ikut sukatan yang telah ditetapkan. Tada! Siap aku bawa masking tape biar mata korang tu buka besar-besar. Yang bawah ni aku spray, yang atas ni aku nak tinggalkan. Baru spray ni belum buat apa-apa lagi, terus dia dah mengalir dah ke kotoran tu, nampak? Lepas tu kau ambil sikit bergos ni, kau bergos lah. Warna meja ni dulu, warna asal dia macam merah-merah batu bata gitu tau. Tapi sejak dah kena panas ni, warna dia pun dah bertukar. Kau dah bergos-bergos ni, kau ambil je air, kau jigus. 1, 2, 3. Nampak tak? Yang ini tadi kita pakai sabun badan. Yang ini tak pakai. Bersih, berkilat macam baru. Warna tak luntuh Tu yang bestnya pakai sabun badan ni. Check out sekarang. Jangan lambat.